Nazar Italia baru sahaja mengumumkan bahawa mereka akan menamatkan kerjasama sebagai pengedar rasmi Maserati di Malaysia. Untuk yang mungkin tak tahu, Nazar Italia merupakan pengedar Maserati sejak tahun 2009. Sampai ke hari ini, lebih 15 tahun menjadi pengedar Maserati. Antara model-model yang pernah dibawa masuk adalah seperti Ghibli, Quattroporte, Levante dan Grecale. Menurut Nazar, keputusan ini dibuat kerana kumpulan Nazar Automotive Group sedang melalui proses penyusunan semula. Mereka akan fokus kepada jenama dan projek yang menjadi core business kepada mereka sekarang, termasuk Suzuki dan Stars at Mercedes di bawah NZ Wheels yang baru sahaja dibuka di Bangsa. Jadi ini bukan sebab ada isu dengan Maserati, tapi ini lebih kepada hala tuju baharu syarikat. Walaupun berhenti jadi pengedar, Nazar Italia terus memberi perkhidmatan dan kerjasama dengan Maserati untuk tempoh 180 hari. Tempoh 180 hari ini adalah selaras dengan perjanjian yang dibuat di antara kedua-dua syarikat, iaitu Maserati dan Nazar Italia pada tahun 2009. Yang menjadi persoalan sekarang ini adalah siapa yang akan menggantikan Nazar Italia sebagai pengedar Maserati di Malaysia. Buat masa sekarang, belum ada pengumuman rasmi dari Maserati atau mana-mana syarikat. Nazar Automotive Group pula akan fokus kepada perkembangan rangkaian untuk jenama Suzuki dan Experience Center Stars at Mercedes-Benz di Bangsa. Untuk Maserati pula, mungkin diambil alih oleh Stellantis Malaysia. Macam yang kita tahu, Maserati adalah salah satu jenama yang duduk di bawah payung Stellantis. Apa-apa pun, kita tunggu sahaja perkembangan seterusnya daripada Maserati.